Hai, Assalamualaikum. Kami Aisyah, Amanda dan Ariana. Hari ini kita nak makan wafer wakaka dengan air wakaka. Okay. Ini air Oreo coklat smoothie. Okay, ini harga dia. Okay, yang ni sparkling cereals with coconut jelly. Itu yang ni strawberry smoothie. Okay, wafer kita makan wafer coklat peanut. Okay, wafer coklat peanut kalau korang nak tahu murah, RM4.5 je. Okay, RM4.5 je. Kalau air dia pula, kalau kecil murah lah. Kalau yang ni Oreo coklat smoothie RM5.9 dalam RM6 macam tu lah. Okay, kalau dorang punya air ni macam murah lah. Kat Kuala Selangor kalau korang nak beli wakaka ya. Okay, jom kita makan. Jom makan. Okay, jom makan. Okay, yang ni wafer dia, inti dalam dia dengan coklat dengan peanut lah. Kalau korang nak tahu dia punya wafer besar lah. Okay, kita ambil satu dulu patahkan. Oh my god, besar lah. Ni macam ni lah. Dia macam warna bau dia sedap. Ada patah. Bau dia sedap lah weh korang. Dia ada ni bawah ni coklat dengan peanut. Peanut. Besar juga lah. Tapi kalau kau nak tahu, wakaka ni dia punya wafer murah weh. Air dia pun murah kalau korang nak tahu. Dia punya wafer RM4.5 je. Sedap. Macam rasa coklat dan peanut. Nak kacang? Ya. Kalau korang suka waffle pun dengan air pun boleh beli kat situ. Jadi beli kat situ. Air ni besar dan kecil. Kalau kau nak yang kecil murah sikit lah. Kalau besar dia macam RM5.9 macam tu lah. Nak RM6. Tapi wafer ni memang sedap. Udang dia. Sedap. Wafer dia pun bau wangi. Daripada jauh dia pun wangi lah. Tengok. Ya. Sekarang kita nak air dia pula. Air dia. Ni Oreo smoothie. Tak. So macam Oreo. Itu macam smoothie sikit. Nama dia apa? Okay, sparkling with jelly. Okay, dia punya peach sparkling with jelly, with coconut jelly. Kalau korang nak topping, boleh add topping. Topping dia ada boba dengan macam jelly macam tu lah. Tambah RM1 je. Okay. Tu dia punya wafer ni pun ada yang dia punya inti ada macam tapi blueberry inti wafer ni lah. Kalau korang nak cakap je. Sebab kat bawah tu dah tulis topping. Kalau nak topping kita tambah RM1. Kalau tak nak macam ni lah. Macam ni. Alah jatuh pula. Okay. Rasa peach. Itu dah macam rasa jelly kecil tu. Okay, yang ni harga dia lah. Kalau kita beli 5 wafers, 3 dengan 5. Jadi total kalau kau nak tahu ya RM44 10 sen. Wah, juga dia punya wafer kalau korang nak tahu. Beli je kat wakaka Kat mana-mana pun ada wakaka. Tapi tengok harga jugalah. Sebab tak semua sama harga dia. Tengok dia campur peanut dalam dia. Untuk korang kat awal wafer ni, dia rangup. Kalau dia anti, dia lembab. Asal manja, okey. Sikit. Ini airnya, air peach sparkling with coconut jelly. Coconut jelly dia ada kat bawah.
Terasa sikit. Boleh, tapi sedap. Rasa jeli-jeli tak? Rasa. Okay, yang ni strawberry smoothie macam tak apa. Oreo coklat smoothie. Kita rasa yang ni pula. Ni pun smoothie juga. Yang ni coklat, yang ni strawberry je. Rasa strawberry. Tapi kenapa Manda punya warna hitam kulit dia? Kakak ni warna ni. Okay, rasa tiga-tiga air ni sedap lah. Okay. Ini strawberry ni macam masam-masam sikit, macam manis-manis sikit. Ya. Okay, campur makan dengan waffle. Nah, air. Lain lah. Ni depan dia. Tak? Ni. Rasa apa? Kita punya waffle ni sedap lah. Ni. Ni ada. Dia ada tulis tu coklat, strawberry, blueberry, peanut, kaya, margarine. Okay, ni kita punya inti dalam lah. Atau lembut pula tu. Memang lembut. Kalau kau nak makan, kena makan awal lah. Dia jadi macam rangup. Sedap lah. Sedap. Kau lihat kalau rangup ni wakak ke belakang ni lah. Sedap. Kau nak beli kat situ. Wafer dia, ya Allah, murahnya. Satu wafer 4.5 ni. 4.5 tu. Sedap pula tu. Untuk air ni, kau boleh add topping. Ada besar, dia melekat dulu tadi. Okay? Okay, yang ni. Apa namanya? Dah lupa pula. Brown sugar boba. Ni. Brown sugar boba. Ini air milk brown sugar boba. Okay. Yang ni yang besar punya lah, cup besar. Kita tahu tiga air ni macam kecil. Tapi itu paling besar. Yang lain. Yang paling besar punya. Dia ada dua kan dalam dia? Oh, ada satu. Ada satu. Ni last punya waffle. Sebab dia ada dua. Ada coklat dengan peanut. Ni last waffle sebab dia ada dua tadi melekat. Kalau waffle dia pun dia potong besar kan. Beli kat Wakaka sekarang. Mana-mana Wakaka je lah. Tapi tengok harga dia juga. Dah habis. Sebab dia ada 2 biji dalam lah. Tak. Tengoknya. Okay. Saya nak tanya. Korang suka makan waffle inti apa je? Boleh komen kat bawah ya. Komen kat bawah. Betul? Korang suka makan waffle tak? Waffle sedap. Apa nak susu sayang? Sedap. Dia ada warna coklat-coklat sikit. Itu peanut dia. Coklat pun ada juga. Dia punya dah habis dah. Sebab yang sikit lah. Tak lalu. Ni, dia punya jelly dia ni buat banyak. Ni, tengok ni. Nampak tak? Jelly dia. Saya kalau suka air, saya suka yang smoothie macam ni. Coklat. Macam, saya paling suka coklat. Benda lain saya boleh minum lah. Tapi, boleh lah. Tapi kalau bagi saya sedap lah. Sama macam ice drink tu, dia ada kotak-kotak ni macam ni. Kalau yang Wakaka kat tulisan tu, dia Wakaka dekat belakang macam orang tak nampak tau. Kalau kau nak pergi kena pusing kat belakang tengok. Pusing kat belakang ice drink. Ya.
Saya bagi 10. Sedap. Rumah kakak dia pun ramai orang tu pun nak tahu. Kalau malam lah. Kalau siang ada dalam 4 orang, 5 orang macam tu ramai juga. Sikit-sikit je lah. Malam macam ramai tapi tak ada masalah. Sedap weh korang. Lembut. Kalau tak makan hari-hari nanti kena potong kaki. Lembut ni. Jadi makan. Makan sekali-sekala je. Sedap ni. Dia macam pakai tepung lembut ni. Pakai lembut. Kita sponsor Wak Kakak. Sponsor pula. Kita ada sponsor. Ada cakap. Kita review Wak Kakak. Kita sponsor ya. Kita pun tak cukup nak sponsor. Lagi nak sponsor. Okay. Ya. Kalau korang nak order, nak beli kat Wak Kakak. Wak Kakak ni Wak Kakak. Ayo. Ini di belakangnya. Nak sikit makan ni. Besar. Mana punya tempat lalu ni kecil. Ni ada orang apa ada soy, dia buat macam waffle, dia buat ada blueberry, strawberry, kacang pun ada. Coklat pun ada dia buat. Mungkin dia punya bentuk ni. No idea. Dapat jelly. Dah. Tak ada tu. Sedapnya. Sedap I peach. Inti dia ada coklat dengan peanut. Yang sama je. Tak ada lain-lain. Pun inti lain ada kat belakang ni. Ya. Tapi macam nak sakit makan. Hari sudah kenyang. Mungkinnya habislah. Manisnya alhamdulillah. Manis juga tu. Kenyang. Dan air peach dia. Air peach dia yang sedap-sedap ni. Kita bawa sana sampai ke sini dah tak sedap sangat dah. Kalau beli kat sana kena minum kat sana sebab tadi sejuk. Mana jadi macam cair dah kalau korang nak tahu. Tapi peach dia kan macam rasa apa? Wah peach macam kat English tu. Sedap ni rasa dia. Tapi masih sedap. Dia cuma macam dia tak sejuk sangat dah. Peach ni macam masam sikit-sikit je. Tak adalah banyak sangat. Kebanyakan memang sejarah jadi makan waffle dengan minum air manis. Selalu makan waffle dengan air masak kan. Saya pun sama. Ya. Dia kenyang. Kerana setengah air je cukup minum. Ya. Air dia yang sama tadi. Okay. Kita sampai sini je. Bye. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Jangan lupa komen tau. Bye bye. Ting ting ting.